Bayangkan suatu hari Anda bangun dan kaki terasa berat, tangan pula sukar digerakkan. Pada mulanya, Anda fikir ini cuma salah tidur. Namun, lama-kelamaan, keadaan makin teruk. Inilah kisah benar Puan Aina, seorang bekas guru yang pernah mengalami perubahan emosi mendadak selepas kehilangan keupayaan bergerak akibat strok. Pada awalnya, Puan Aina merasakan dirinya masih kuat. Namun selepas jatuh di bilik air, perasaan malu dan kecewa mula menyelubungi dirinya. Beliau menangis sendirian kerana tidak mahu menyusahkan anak-anak. Setiap kali perlu dipimpin ke tandas, beliau rasa hilang harga diri. Perasaan sedih, marah dan putus asa sering menghantui. Kadangkala, beliau menyesal kerana mengabaikan simptom awal seperti kebas dan berat kepala. Namun dengan sokongan keluarga dan terapi emosi, Puan Aina perlahan-lahan belajar menerima keadaan dirinya. Beliau mula memberi tumpuan pada perkara kecil yang boleh membahagiakan, seperti mendengar suara cucu atau melihat matahari pagi. Walaupun kehilangan keupayaan bergerak mengubah hidupnya, Puan Aina percaya sokongan emosi adalah kunci untuk bangkit semula.